Ramai calon PTD gagal ujian psikometrik bukan sebab mereka tak pandai, tapi sebab mereka jawab ikut emosi sendiri. Ujian psikometrik ni bukan sekadar soalan biasa. Dia nak tengok macam mana cara anda berfikir, buat keputusan, handle tekanan dan sama ada personaliti anda sesuai atau tak untuk jawatan pegawai tadbir diplomatik. Masalahnya ramai calon ingat boleh jawab secara spontan. Ada yang terlalu jujur sampai jawapan jadi tak konsisten. Ada juga yang cuba goreng jawapan sampai nampak bercanggah. Akhirnya markah jadi rendah tanpa mereka sedar. Sebab tu penting untuk anda faham apa sebenarnya yang diuji dalam psikometrik PTD ni. Rujukan psikometrik PTD ni memang bantu ramai calon sebab dalam dia dah ada penerangan lengkap tentang apa yang dinilai, contoh-contoh soalan sebenar, huraian jawapan dan teknik macam mana nak elak perangkap soalan psikometrik. Bila anda faham konsep dan cara jawab yang betul, anda akan rasa lebih yakin dan tak panik masa exam nanti. Kalau anda serius nak lepas tapisan PTD tahun ni, jangan tunggu sampai last minute baru nak prepare. Nak dapatkan rujukan ni? Tengok dekat profil TikTok Kerja 4U sekarang.